Sekiranya keputusan Titah Adenden di Mahkamah Tinggi pada Isnin memihak kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, maka bekas Perdana Menteri itu akan menjalani baki hukuman penjara di rumah serta-merta. Ketika sidang akhbar, Peguam, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, pasukan pembelaan percaya, Najib akan dibebaskan tanpa sebarang keliwatan. Bagaimanapun beliau memahami beberapa prosedur perlu dibuat sebelum bekas ahli parlimen pekan itu dibenarkan keluar dari penjara Kajang. Isu yang akan timbul ialah di rumah mana anak guamnya akan ditempatkan, siapa yang akan mengawal di lokasi berkenaan. Saya faham persiapan perlu dibuat di kediaman yang akan dipilih, namun saya percaya anak guam mesti dibenarkan pulang tanpa berlengah lagi, katanya. Ditanya mengenai kemungkinan Jabatan Peguam Negara memfailkan rayuan sekiranya nasib menyebelahi anak jati Pahang itu, Peguam Utama Kes 1MDB itu berkata, ia tidak akan menjejaskan keputusan mahkamah. Katanya, ia juga tidak akan mempengaruhi kes Titah Adenden sekiranya keputusan rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad diketahui Jumaat minggu hadapan. Jangan campur adukan kes 1MDB dengan Titah Adenden membabitkan kes SRC International Sendirian Berhad. Kes ini melibatkan kebebasannya, yang mana Najib telah dipenjarakan di penjara Kajang sejak Mahkamah Persekutuan menolak rayuannya pada tahun 2022, katanya.